Sebanyak 230 juta orang tanya soalan pasal kesihatan dekat ChatGPT setiap minggu. Okay, sebab itulah sekarang ni ChatGPT dia nak perkenalkan ChatGPT Health. Persoalannya, adakah ChatGPT Health ni nanti boleh gantikan doktor? Okay, sebelum saya jawab soalan tu, ada dua benda menarik lah yang saya nak share pasal ChatGPT Health ni. Nombor satu, ChatGPT Health ni nanti kita boleh connectkan dia dengan app fitness tracker macam Apple Health, MyFitnessPal dan lain-lain lagi lah. Okay, so maksudnya lepas ni bila kita tanya dia soalan macam kaki saya tiba-tiba sakit sangat lah hari ni, nak kena pergi klinik ke? Okay, so nanti ChatGPT ni dia akan tengok balik kita punya record. Oh, you dah sebulan tak exercise apa-apa, tiba-tiba semalam you lari 21 km. Sebab itulah sakit. Nombor dua, dari segi privacy pula, OpenAI dia guarantee yang dia takkan gunakan data kesihatan kita untuk train model AI dia. Anda nak percaya ke tak yang tu terpulang. Dan dekat ChatGPT ni kan dia ada memory kan. Tapi Health punya memory ni dia tak campur dengan memory dekat chat kita yang biasa. Dia asingkan. Okay, so patah balik kepada persoalan kita tadi. Adakah ChatGPT boleh gantikan doktor? Jawapannya tak. Sebab first kali, ChatGPT Health ni sendiri dihasilkan dengan kerjasama daripada 260 orang doktor, lebih kurang daripada satu dunia. So respon dari ChatGPT Health ni, doktor-doktor ni dia dah approve supaya dia tak memudaratkan pengguna dia. Dan yang kedua, OpenAI sendiri bagi tahu tujuan ChatGPT Health ni dibuat lebih kepada untuk jawab kita punya day-to-day question pasal kesihatan. Contohnya macam kita nak order makanan dekat restoran kan, nak pilih menu mana yang paling sesuai dengan tahap kesihatan kita. Ataupun exercise apa yang kita boleh buat, exercise apa yang kita tak boleh buat. Okay? Diorang sendiri bagi tahu kalau sakit, pergilah jumpa doktor. So ChatGPT Health ni mungkin akan dilancarkan dalam masa beberapa minggu lagi. So korang yang berminat boleh join dia punya waitlist dulu. Kalau anda nak lagi banyak info macam ni, jangan lupa follow dan subscribe.